pada 26 Februari tahun 1995, di seluruh dunia digemparkan dengan satu isu yang melibatkan bank. Jadi korang pernah tak terfikir macam mana sebuah bank yang sangat terkenal dan berusia lebih daripada 200 tahun boleh jatuh hanya disebabkan tindakan seorang pekerja? Jadi hari ini saya nak ceritakan sedikit mengenai kisah Barings Bank dan seorang trader yang bernama Nick Leeson. Kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai isu Barings Bank ni, korang jangan skip video ni dan tekan button subscribe dan like. Mana yang tak kenal lagi, siapa Nick Leeson ni? Nick Leeson atau nama penuhnya dipanggil Nicholas William Leeson dilahirkan pada 25 Februari 1967 di Watford, England. Beliau bukanlah datang daripada keluarga yang kaya ataupun graduan universiti elite. Bapanya seorang tukang plaster simen. Beliau juga bekerja menyertai Barings Bank pada tahun 1989 sebagai kerani biasa. Jadi kita dah tahu dah sedikit sebanyak mengenai latar belakang Nick Leeson. Sekarang ni saya akan menceritakan bagaimana Barings Bank boleh jatuh mengalami kerugian besar disebabkan seorang pekerja iaitu Nick Leeson. Jadi awal-awalnya Nick Leeson ni hanyalah pekerja biasa je. Dia bukanlah seorang yang pakar dalam keuangan, tapi disebabkan dia ni seorang yang rajin bekerja keras dan usaha yang gigih dan menunjukkan prestasi yang baik, dia pun dapatlah kepercayaan besar daripada pihak pengurusan. Nick Leeson ni dihantar ke Singapura pada April 1992. Dia dilantik sebagai pengurus operasi di pejabat baru Barings Future Singapore iaitu BFS untuk menguruskan aktiviti perdagangan pasaran masa depan. Pada awalnya semuanya nampak baik dan sempurna. Nick pun berjaya menjana keuntungan berjuta-juta ringgit melalui perdagangan saham Jepun. Pihak pengurusan pun sangatlah mempercayai Nick ni. Tapi di sebalik kejayaan itu, siapa sangka kan ada satu rahsia besar yang disembunyikan oleh Nick Leeson. Jadi rahsia apa yang Nick sembunyikan tu? Februari 1995, jumlah kerugian yang dikumpulkan telah mencatat lebih daripada 1.3 bilion USD, iaitu melebihi daripada kemampuan kewangan Barings Bank yang untuk menanggung. Bila lihat keadaan ini tak dapat dikawal, Leeson telah melarikan diri ke Singapura bersama isterinya. Tidak lama kemudian, beliau ditahan di Frankfurt, Jerman dan beberapa hari selepas dia melarikan diri. Akhirnya penyelewengan itu terbongkar dan pihak Barings Bank diisytiharkan muflis. Bank yang telah beroperasi melebihi 2 abad itu kemudiannya dijual kepada ING dengan harga sebanyak €1. Kes ini jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya kawalan dalaman, pengurusan risiko yang berkesan serta pemantauan yang ketat dalam sesebuah organisasi bagi mengelakkan kejatuhan yang besar. Antara faktor utama kekurangan kawalan dalaman dalam organisasi, dalam kes ini Nick Leeson memegang 2 peranan penting, iaitu sebagai ketua operasi iaitu front office dan back office. Situasi ini sangat jelas melanggar prinsip asas pengasingan tugas, di mana individu yang sama tidak sepatutnya mengendalikan kedua-dua fungsi dagangan dan penyelesaian transaksi. Keadaan ini memberi ruang kepada beliau untuk menyembunyikan kerugian tanpa dikesan oleh pihak pengurusan atasan. Kekurangan kawasan dan kawalan dalaman ini menunjukkan kelemahan struktur organisasi yang sangat serius. Selain itu, Nick Leeson telah menyalahgunakan error akaun 888 yang pada asalnya ianya diwujudkan untuk merekodkan kesilapan kecil dan bagi menyembunyikan kerugian sebenar, dan beliau turut melaporkan keuntungan yang palsu kepada ibu pejabat. Jadi untuk menampung semula kerugian, beliau telah mengambil risiko dengan menggandakan saiz dagangan, namun tindakan tersebut memburukkan lagi keadaan yang telah terjadi.
keadaan bertambah rumit apabila lesen membuat keputusan yang berisiko tinggi. Beliau beranggapan bahawa pasaran akan pulih dengan cepat lalu meningkatkan lagi pembelian kontraknya ke hadapan Niki 225 dalam jumlah yang besar. Malangnya jagaan tersebut tidak menjadi kenyataan. Pasaran terus merosot dan kerugian yang ditanggung semakin meningkat dengan mendadak. Situasi ini menunjukkan kegagalan dalam membuat keputusan yang rasional serta kelemahan dalam mengurus emosi ketika menjalankan perdagangan. Kita dapat melihat bahawa antara kesalahan utama yang dilakukan oleh Nick Lessing ialah penipuan kewangan. Beliau telah menyembunyikan kerugian perdagangan yang besar melalui penggunaan akaun rahsia bernombor 888. Tindakan ini menyebabkan pihak pengurusan Barings Bank tidak mengetahui kedudukan kewangan sebenar bank tersebut. Perbuatan ini dianggap sebagai penipuan dan pemalsuan dokumen kerana beliau memberikan laporan yang tidak benar. Selain itu, Nick Lessing juga merupakan pecah amanah dan salah guna kuasa. Beliau menggunakan wang serta kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank untuk menjalankan aktiviti perdagangan berisiko tinggi tanpa kelulusan yang sewajarnya. Jika dibandingkan dengan undang-undang di Malaysia, kesalahan ini boleh dikaitkan dengan Seksyen 409 Kanun Kesesaatan yang melibatkan pecah amanah jenayah oleh pekerja ataupun ejen. Kesimpulannya, kes Nick Lessing membuktikan bahawa penipuan, pecah amanah dan salah guna kuasa dalam sektor kewangan boleh membawa kesan besar kepada organisasi dan ekonomi negara. Oleh itu, setiap institusi kewangan perlu mematuhi undang-undang, mengamalkan integriti serta mempunyai sistem kawalan dalaman yang ketat agar kejadian seperti ini tidak berulang. Kejatuhan Brand Banks ni telah memberi kesan yang sangat besar terhadap individu, khususnya kepada Nick Lessing sendiri apabila beliau terpaksa berdepan dengan akibat undang-undang atas kesalahan pemalsuan dan perdagangan tidak sah sehingga dijatuhkan hukuman penjara. Beliau juga mengalami tekanan emosi dan mental akibat kerugian besar yang ditanggung serta pendedahan kesalahan yang dilakukan. Bukan itu sahaja, pekerja lain juga di bank tersebut menerima kesan apabila ramai kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan secara mendadak akibat kebankrapan bank tersebut, sekaligus menjejaskan kehidupan harian mereka dan keluarga. Selain itu, kesan kepada organisasi pula adalah reputasi organisasi akan menjadi merosot. Hal ini kerana kejatuhan Barings Bank telah merosakkan imej bank tersebut. Ramai orang hilang kepercayaan terhadap bank itu kerana berlaku skandal dan kelemahan dalam sistem keselamatan. Keadaan ini juga memberi kesan kepada bank lain dalam industri yang sama kerana pelanggan dan pelabur akan menjadi lebih berhati-hati. Isu integriti dan rasuah dalam sesebuah organisasi bukanlah perkara kecil. Malah, ia boleh memberi kesan besar sehingga menggugat keseluruhan institusi. Oleh itu, langkah mengatasinya perlu dilaksanakan. Antaranya ialah memastikan pengasingan tugas perlu dilaksanakan dengan ketat. Dalam sesebuah organisasi, tidak wajar satu individu diberikan kuasa penuh untuk mengawal beberapa fungsi kritikal. Jadi, keadaan ini boleh membuka kepada manipulasi data serta penyembunyian kesalahan tanpa dikesan. Berdasarkan pengalaman kejatuhan Barings Bank, jelas menunjukkan bagaimana kegagalan mengasingkan tugas telah memberi peluang kepada seseorang individu iaitu Nick Lessing untuk menyalahgunakan kuasa sehingga menyebabkan kerugian besar.